lah. Belok dia. Belok dengan hip comel lah. Dia bukan 2 biji. Dia micro stay. Oh, depan bas sekolah bang. GTO kok. Game GTO. Hey Along speaker room. Oh, transparent kok tu. Playway apa tu? Azu dia mari dengan belah kiri. Macam ke Mak Jeh. Jeffrey Motor. Motor Sprinter. Kalau Azu belah kiri, Jeffrey Motor dulu lah. Ni dia mari 2 parit bang. Memang special bang dia buat bang. 2 parit. Tengok tu. Oi, macam pernah lihat motor ni. Okey, ada sebuah lagi. Spek sama. Just start bang, jangan. Kita minta izin untuk review je ni. Ring apa dia pakai tu? Cantik berkilat. Comel lah. Comel barang ni. Dua parit kiri. Daripada mana you buat di? Bang. Tanya sikit, parit ni custom ke memang asal? Custom. Parit tu custom dua tu custom. Salam Jumaat, suruh owner belanja. Malu lah saya. Malulah bang. Ada ni bos, suka ni, event RZ member. Mantap. Review mana? Malulah ada review ni. Tengok owner motor. Apa lah? Ni owner motor. Comel lah motor dia. Dia bagi ikan tu gini. Review motor pink ada box tu. Motor pink bukan ni memang jahat. Semua custom. Okey, habis dah. Kita kalahin pula. Banyak ke atas tu. Okey bang, terima kasih. Terbaiklah. Semua orang puji comel motor je kata. Daripada mana bang? Sepang. Orang Sepang. Sabar, ni motor sekarang orang Sepang. Ni semua dia custom belaka. Orang Terengganu memang ramah lah. Saya biasa je bang. Taklah. Okey bang. Assalamualaikum. Bang, kejap. Okey. Alhamdulillah, perjalanan Silver Dream. Okey, kedai buka dah. Ni jual penyung tau. Nak penyung main di sini kalau nak beli penyung, sahabat-sahabat nak beli penyung sini deh. Mantap gas power. Benda Terengganu cakap. Tau. Biasa je bang cakap Terengganu. Ginilah. Banyak benda sini. Ni semak belaka abang ni. Assalamualaikum. Daripada mana lah? Mau tengok daripada kru sini. Ni orang kapal kita dah orang kapal kita. Ni kru lintas saya memang Okey, nak tanya, untuk masuk event ni kena ada tiket tak? Untuk hari ni ayah lagi. Untuk esok? Hanya ada lagi. Hanya RZ saja dibenarkan masuk dalam ni. Kita nak tuntut ikutkan. Ingat dalam ni. Ni apa orang view? Ni kau ada 2,000 lebih. Maknanya esok RZ saja dibenarkan masuk dalam ni. Mana pula nak sekat apa live nak sekat?
Kita tunjuk demo saya. Tadi molek ada. Rebel. Berapa harga nak masuk? Apa harga nak masuk? Ha? Apa yang nak masuk? Ada bayar. Bayar. Ada bayar. Mana untuk tiket esok tak ada bayar ke? Cuma RZ je masuk dia ni. Ingat tu RZ boleh masuk. Jangan nak masuk jangan. Nak masuk kerih nak masuk kat kerih. Kerih nak ambil bahagian kat kerih. Esok nak masuk daya kena bayar pun nak piti. Cuaca cantik. Esok daya ada Z esok. Esok ada Z saja dibenarkan masuk dalam ni. Aduh lah. Ni kerih nak masuk kat kerih. Kerih. Efek ada Z. Aduh. Perak hujan tadi. Ni kenapa? Mu sedap Allah. Ni gerai-gerai dia niat penyu ada kat sini. Ke musim ni. Lagi kita review Belanda pula lagi. Okey, ujung-ujung ni ada kedai makan. Atas tu dia mari dengan jual-jual baju-baju apa. Ujung-ujung ni kedai makan. Kerja-kerja ke tempat jual makanan lah kita kata. Ni besar sembok sini ni. Besar sembok sini. Okey, baju-baju biru kru Baju-baju biru kru. Lagi saya awak. Nak main gambar boleh sini. Kalau kita perhati tahun-tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni dia ada buat stage. Tu kan banner kan, itu stage untuk ambil gambar. Tapi tahun ni tak ada apa tak ada stage gitu. Ada sini dekat ke patah ke bang? Dekat ke patah. Dekat dalam 5 minit je dengan patah. 5 minit je. Buat apa pula sekat tang? Drop apa view? Gambar boleh lah. Gambar boleh. Boleh. Kejap bang. Buat apa you kena sekat? Live. Terengganu bro. Okey bang. Mari dengan RZ. Tinggi memang yang belakang tu. Tinggi memang. Okey, ready. 3, 2, 1, action. Okey. 1, 2, sekali-kali. 1, 2, 3. Lagi. Kita kat sini bang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle bang. Freestyle. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku nak buat luncur ke? Takut nak buat luncur? Tangan dua gitu tau. Tangan dua gitu kang. Luncur. Gitu bang. Bagus bang. Dari mana bang? Macam. Dia macam. Terima kasih. Sama-sama. Nanti naik balik bang. Tengok congek belakang. Lucu. Nanti balik view. Aduh lah. Baru betul lucu. Congek balik belakang. Okay, bagi bang.